Apa kata kalau saya katakan bahawa setiap perkara yang anda tahu tentang 7 dosa besar itu sebenarnya hanyalah satu kekeliruan yang agung. Bagaimana pula jika sombong, ketamakan dan kemarahan itu bukanlah keburukan yang membawa hukuman, tetapi sebenarnya adalah kuasa super yang telah terpesong dan anda boleh menuntutnya kembali? Kedengaran provokatif mungkin, tetapi hari ini kita akan bersama-sama memulakan perjalanan yang melangkaui dogma dan kebenaran yang diterima umum. Kita akan mendedahkan kod esoterik yang disulitkan dalam konsep 7 dosa besar. Anda akan mengetahui apa yang sebenarnya tersembunyi di sebalik setiap dosa itu dan mengapa memahami rahsia ini mampu mengubah hidup anda secara radikal. Bersiaplah, kerana selepas video ini anda tidak akan melihat kelemahan anda, yang kononnya itu dengan cara yang sama lagi. Adakah anda bersetuju bahawa dalam setiap dosa itu tersembunyi satu kuasa? Tuliskan ya atau tidak di ruangan komen sekarang juga. Dan kita akan kembali kepada persoalan ini di akhir video nanti. Sebelum kita menyelam ke dalam rahsia yang lebih mendalam, mari kita tetapkan koordinat kita. Dari manakah sebenarnya senarai terkenal ini berasal? Kebanyakan orang beranggapan ia datang terus dari Alkitab, tetapi ia tidak. Akar umbinya bermula pada abad keempat, hasil kerja seorang rahib Kristian yang mengamalkan hidup zuhud, Evagrius Ponticus. Beliau tidak menyenaraikan 7, tetapi 8 pemikiran jahat atau nafsu. Ini dosa dalam pemahaman kita hari ini, tetapi lebih kepada halangan utama dalam perjalanan menuju pencerahan rohani dan penyatuan dengan Tuhan. Kemudian, pada abad ke-6, Paus Gregory Agung memendekkan senarai itu kepada 7 dan memberikannya warna moralistik yang lebih ketat. Justeru, lahirlah konsep yang digunakan selama berabad-abad untuk mengawal dan menanamkan rasa bersalah. Namun, tradisi esoterik yang mengalir seperti sungai di bawah permukaan agama rasmi sentiasa melihat nafsu ini secara berbeza. Ia melihatnya sebagai tenaga asas jiwa manusia, tenaga yang telah dipesongkan, disekat atau disalurkan ke arah yang salah. Dan tugas kita hari ini bukanlah untuk menghukum mereka, tetapi untuk memahami bahasa asal dan tujuan sebenar di sebaliknya. Kita mulakan dengan punca segala dosa yang berada di kemuncak hierarki rohani, iaitu keangkuhan. Secara luaran, ia tampak mudah. Keangkuhan itu bermaksud sikap bongkak, ego yang melampau dan terlalu memuja diri sendiri. Ini adalah tindakan di mana seseorang meletakkan dirinya di atas orang lain dan yang paling kritikal, meletakkan dirinya lebih tinggi daripada Tuhan. Tetapi, mari kita selami lebih dalam ke akar umbi fenomena ini menggunakan pisau bedah esoterik. Apakah maksud meletakkan diri lebih tinggi daripada Tuhan pada tahap tenaga? Ia adalah tindakan pengasingan. Bayangkan lautan kesedaran yang tidak terbatas, sumber tunggal bagi segala yang wujud. Kemudian, bayangkan setitik air yang tiba-tiba memutuskan bahawa ia terpisah, istimewa dan lebih baik daripada keseluruhan lautan. Inilah keangkuhan dalam erti kata yang paling mendalam. Ia adalah ilusi pemisahan, ilusi bahawa aku ini adalah entiti yang terasing daripada alam semesta. Ego yang membina tembok pertahanan di sekelilingnya untuk melindungi keunikan dirinya sebenarnya sedang memenjarakan dirinya sendiri. Keangkuhan adalah lupanya asas kepada sifat sebenar kita, iaitu perpaduan kita dengan semua yang wujud. Ia memaksa kita untuk bersaing, membandingkan, menghakimi dan mengecam.
Kerana jika kita semua adalah satu, dengan siapa kita perlu bersaing, siapa yang perlu kita hakimi. Dosa ini menyekat saluran utama perhubungan kita dengan intuisi, dengan diri yang lebih tinggi dan dengan aliran ilahi. Orang yang angkuh tidak akan dapat menerima bantuan atau petunjuk dari atas kerana egonya menjerit, "Aku tahu semua ini sendiri." Ini adalah pekak rohani yang disebabkan oleh bunyi yang terlalu kuat dari keegoan sendiri. Keangkuhan juga melahirkan rasa takut. Kerana jika anda berseorangan melawan seluruh dunia, dunia akan kelihatan memusuhi. Sekarang, bayangkan seketika, di skrin anda muncul imej seseorang yang membina menara tinggi secara bersendirian dan menara itu melontarkan bayangan gelap ke atas seluruh dunia yang mekar di sekelilingnya. Menara itulah keangkuhannya yang memisahkannya daripada cahaya. Dalam kita membincangkan isu keangkuhan, penting untuk kita mendalami mekanisme psikologinya. Ini bukan sekadar konsep falsafah, tetapi satu proses nyata yang berlaku dalam jiwa kita. Keangkuhan sebenarnya adalah mekanisme pertahanan diri terhadap rasa tidak bernilai yang mendalam. Semakin seseorang merasa kecil dan rapuh di dalam, semakin besar dan gah fasad luaran yang perlu dia bina untuk menutupi kelemahan itu. Ia ibarat seekor haiwan kecil yang ketakutan, yang mengembungkan dirinya untuk kelihatan besar bagi menakutkan pemangsa. Narsisisme yang kini menjadi hampir seperti wabak adalah hasil langsung daripada dinamik ini. Individu yang berkuasai keangkuhan sentiasa memerlukan pengesahan luaran tentang nilainya dalam bentuk likes, pujian dan sanjungan. Identitinya dibina bukan di atas asas yang kukuh melalui pemahaman diri, tetapi di atas sokongan rapuh daripada pendapat orang lain. Dan ini menjadikan dirinya amat mudah diserang. Sebarang kritikan atau rasa tidak setuju akan diterjemahkan sebagai ancaman maut kepada kewujudannya, kerana ego yang membengkak itu ibarat buih sabun yang takut akan sebarang perkataan tajam. Dalam perjalanan rohani, keangkuhan muncul dalam bentuk yang dipanggil keangkuhan spiritual. Apabila seseorang mula menganggap dirinya lebih tercerahkan, lebih sedar dan lebih tinggi daripada orang lain, dia bermegah-megah dengan meditasi, ilmu dan amalannya. Namun, ini adalah perangkap yang sama, cuma dibungkus dalam pembalut yang baru dan berkilauan. Kerohanian yang sebenar membawa kepada kerendahan hati, iaitu kesedaran betapa sedikitnya yang kita tahu. Transformasi keangkuhan bukanlah bermaksud merendah-rendahkan diri sendiri. Ia tidak bermaksud menganggap diri kita tiada nilai. Sebaliknya, ia bermaksud menyedari diri kita adalah sebahagian daripada keseluruhan. Penjelmaan keangkuhan adalah menukar ilusi pemisahan menjadi kesedaran tentang kesatuan kita dengan alam dan menukar keegoan yang mementingkan diri kepada kasih sayang tanpa syarat terhadap diri sendiri sebagai sebahagian daripada hakikat ilahi. Ini adalah peralihan daripada mentaliti saya lebih baik daripada semua orang kepada kesedaran bahawa saya adalah semua dan semua adalah saya. Mari kita beralih ke tahap yang lebih mendalam dan membincangkan tentang ketamakan atau keserakahan. Secara tradisi, ia sering dikaitkan dengan wang dan kekayaan material. Orang yang tamak adalah orang yang sentiasa mahu lebih dan lebih, seolah-olah tiada had bagi kekayaan yang dicari. Namun, itu hanyalah satu bilik yang paling jelas dalam istana ketamakan yang luas
ini. Pemahaman esoterik terhadap dosa ini jauh lebih menyeluruh. Ketamakan sebenarnya adalah dahaga yang tidak terpuaskan untuk memiliki, dan ia boleh merebak kepada apa sahaja. Seseorang boleh menjadi tamak akan kuasa, tamak akan kemasyhuran, tamak akan ilmu, tamak akan pengalaman, malah tamak akan perhatian orang lain. Bahkan dalam aspek kerohanian pun ada bentuk ketamakannya tersendiri. Kita panggil materialisme rohani, di mana seseorang mengumpul pengijazahan, retret atau guru, tetapi gagal menghayati dan mengintegrasikan pengalaman yang diperoleh. Pada akarnya, ketamakan bukanlah cinta terhadap pemilikan, tetapi ketakutan panik akan kehilangan. Ia adalah tenaga yang lahir daripada rasa kekurangan yang mendalam atau kesedaran kemiskinan. Orang yang dikuasai ketamakan, walau sebanyak mana pun yang dia miliki, sebenarnya tidak pernah merasa kaya. Di dalamnya terdapat lubang hitam yang ternganga luas, yang dia cuba penuhi dengan terdesak menggunakan perkara dari luar. Tetapi dunia luar tidak mungkin dapat mengisi kekosongan di dalam. Sebab itulah perlumbaan ini menjadi tidak berkesudahan. Setiap juta yang baru, setiap butiran kuasa atau pengetahuan baru hanya memberikan kelegaan jangka pendek. Selepas itu, kekosongan itu terasa lebih tajam. Ini ibarat minum air masin untuk menghilangkan dahaga. Pada tahap tenaga, energetik, ketamakan adalah satu kekejangan, satu kekangan. Ia adalah kegagalan tenaga untuk mengalir secara bebas. Yang tamak seperti pam yang hanya berfungsi untuk menyedut masuk, tetapi tidak mampu melepaskan atau memberi apa-apa pun. Dia mengumpul, menyimpan, menimbun kerana takut untuk melepaskannya. Tetapi mengikut hukum alam semesta, untuk menerima sesuatu, kita mesti memberi terlebih dahulu. Untuk menarik nafas, kita perlu menghembus nafas terlebih dahulu. Ketamakan melanggar hukum asas pertukaran tenaga ini, mewujudkan satu stagnasi, kebuntuan yang akhirnya meracuni diri orang itu sendiri. Bayangkan imej seseorang yang duduk di atas timbunan emas tetapi mati kebuluran kerana dia tidak sanggup membelanjakan walau sekeping shilling pun. Bagaimana sebenarnya kita boleh mengubah tenaga ketamakan yang sangat merosakkan ini? Kunci kepada perubahan ini terletak pada peralihan fokus dari luar ke dalam diri. Daripada cuba mengisi kekosongan dalaman dengan objek-objek luaran, kita perlu mencari sumber kelimpahan atau keberkatan di dalam diri kita sendiri. Transmutasi ketamakan adalah peralihan daripada minda kekurangan kepada minda kelimpahan. Ini adalah kesedaran yang mendalam pada tahap selular bahawa alam semesta adalah maha pemurah tanpa batas dan bahawa anda sebenarnya sudah memiliki segala-galanya yang diperlukan untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Alat praktikal utama untuk mencapai ini adalah rasa syukur. Bila anda mula bersyukur secara sedar atas apa yang sudah anda miliki, udara yang anda hirup, tempat berteduh, senyuman orang yang disayangi, anda menyusun semula persepsi anda daripada apa yang tidak ada kepada apa yang memang wujud. Fokus tenaga anda beralih daripada lubang hitam kekurangan kepada sfera kelimpahan yang bercahaya. Ketamakan sebenarnya berpunca daripada rasa takut akan masa depan. Seseorang mengumpul harta kerana bimbang dia akan kekurangan sesuatu esok hari. Penawar kepada ketakutan ini adalah kepercayaan. Kepercayaan kepada kehidupan, kepada alam semesta dan kepada diri anda sendiri. Ini adalah keyakinan bahawa pada saat yang tepat, anda akan diberikan semua sumber yang diperlukan. Ini tidak bermakna anda hanya duduk dan berpeluk tubuh. Sebaliknya, ia bermaksud bertindak
berdasarkan keyakinan yang tenang, bukannya didorong oleh ketakutan yang panik. Apabila ketamakan bertukar bentuk, ia menjelma kepada oktav tertingginya, iaitu kedermawanan dan kemampuan untuk menikmati arus kehidupan. Seseorang memahami bahawa kekayaan sebenar bukanlah dalam pemilikan, tetapi dalam keupayaan untuk mengalirkan tenaga dan berkongsi tenaga tersebut. Dia menjadi saluran kepada sumber-sumber, bukan lagi penghalang. Dia memberi dengan gembira kerana sedar bahawa semakin banyak yang dia beri, semakin banyak yang akan datang kepadanya. Tenaga yang bertakung berubah menjadi sungai kelimpahan yang deras mengalir, menyuburkan dirinya dan juga dunia di sekelilingnya. Dosa seterusnya dalam senarai kita ialah nafsu syahwat. Ini mungkin konsep yang paling banyak dikecam dan diselubungi rasa malu. Kita telah diajar selama berabad-abad bahawa keinginan fizikal adalah sesuatu yang kotor, hina, bersifat kebinatangan, sesuatu yang perlu ditahan dan dikawal. Namun, kearifan esoterik melihatnya dari sudut yang sama sekali berbeza. Ia menyatakan tenaga yang kita gelar nafsu syahwat ini pada dasarnya adalah daya kreatif yang suci. Ia adalah tenaga kehidupan itu sendiri, kundalini, yang berusaha untuk mencipta, untuk menyatu dan untuk meluas. Ia adalah daya yang sama yang menyebabkan bunga mekar dan menyalakan bintang-bintang di langit. Masalahnya bukan pada tenaga itu sendiri, tetapi pada cara kita mengendalikannya. Nafsu syahwat bukan tenaga seksual itu sendiri, tetapi penyimpangannya. Ini berlaku apabila daya kreatif yang kuat ini terpisah daripada hati, daripada kasih sayang, daripada kesedaran dan berubah menjadi tarikan yang buta dan tidak pernah puas. Apabila seseorang menjadi hamba kepada keinginannya, apabila dia menggunakan orang lain sebagai objek untuk memuaskan nafsunya tanpa melihat jiwa di dalamnya. Nafsu, sama seperti ketamakan, lahir dari kekosongan dalaman. Ia adalah cubaan terdesak untuk merasa hidup melalui pengalaman puncak yang intens. Apabila hidup terasa suram dan tidak bermakna, mengejar orgasm atau keseronokan yang ekstrim menjadi satu-satunya cara untuk melepaskan diri sebentar dari penjara minda. Tetapi ia ibarat dadah, dosanya sentiasa perlu ditingkatkan. Namun kepuasan sejati tidak pernah tercapai. Pemahaman esoterik tentang nafsu juga melangkaui aspek seksual semata-mata. Seseorang boleh bernafsu terhadap makanan, terhadap kuasa, terhadap risiko atau terhadap drama. Ia adalah sebarang keinginan yang tidak terkawal untuk sensasi intens yang menguasai seseorang dan merampas kebebasan memilihnya. Ia adalah usaha untuk memakan objek keinginannya semata-mata untuk meredakan kesakitan dalaman buat seketika. Seekor rama-rama terbang menuju api lilin di skrin. Ia tidak mampu melawan tarikan itu dan tarikan itulah yang memusnahkannya. Inilah metafora sebenar bagi nafsu. Transformasi nafsu syahwat adalah antara tindakan alkimia spiritual yang paling berkuasa. Ia merupakan proses menukar tenaga mentah yang liar dan tidak terkawal menjadi emas, tulen kesedaran dan daya cipta. Matlamatnya bukan untuk menindas atau memusnahkan kuasa ini. Itu sama seperti menyekat sungai yang membekalkan kehidupan anda. Sebaliknya, kita perlu membina saluran yang betul untuk sungai ini dan mengalirkannya ke arah yang membina dan menghasilkan. Langkah pertama adalah menghapuskan rasa malu dan penghakiman. Kita perlu mengakui tenaga seksual kita sebagai kurniaan suci dan bukan sumpahan. Berhenti berperang dengan tubuh sendiri dan segala keinginannya.
Langkah kedua ialah menyambungkan tenaga ini dengan hati. Apabila tarikan seksual bergabung dengan cinta, kelembutan dan rasa hormat terhadap pasangan, ia berhenti menjadi nafsu syahwat dan menjadi tantra, iaitu kesatuan suci. Ia bukan lagi sekadar perbuatan fizikal, tetapi pertukaran tenaga yang mendalam yang mampu membawa kepada pengalaman spiritual yang tertinggi. Tenaga seksual yang diubah, transmutasi, ini ialah bahan api untuk kreativiti. Ramai artis, penyair, pemuzik dan pencipta agung mempunyai libido yang kuat. Mereka belajar sama ada secara sedar atau tidak untuk menyalurkan tenaga ini, mengarahkannya bukan hanya kepada perhubungan fizikal tetapi juga untuk menghasilkan karya agung. Apabila anda merasakan lonjakan tenaga ini tetapi tidak ada peluang atau keinginan untuk merealisasikannya secara seksual, cuba salurkan ia ke dalam kreativiti. Mula melukis, menulis, menari atau mencipta projek. Anda akan terkejut dengan dorongan kuat yang akan diberikan oleh tenaga ini. Daripada menjadi hamba kepada keinginan, anda menjadi tuan kepada keinginan tersebut. Anda belajar menguruskan daya berapi-api ini, mengubahnya daripada api yang memusnahkan kepada cahaya yang menerangi jalan anda dan menghangatkan dunia. Nafsu syahwat adalah potensi kejeniusan yang sedang menunggu untuk didedahkan. Seterusnya dalam senarai kita, mari kita bincangkan iri hati atau kedengkian. Raksasa bermata hijau seperti yang pernah diungkapkan oleh Shakespeare. Iri hati adalah racun senyap yang mengikis dan merosakkan jiwa dari dalam. Ia adalah rasa sakit yang menusuk apabila melihat kejayaan, kebahagiaan atau kemakmuran orang lain. Tapi, apakah sebenarnya akar esoterik atau punca mendalam perasaan ini? Mengapa kita perlu merasai emosi ini? Iri hati muncul daripada punca yang sama dengan sifat sombong atau bangga. Ia berpunca dari ilusi, keterasingan dan kebiasaan membandingkan diri. Apabila kita lupa bahawa kita semua adalah bahagian daripada satu kesatuan yang utuh, kita mula bermain permainan siapa yang lebih hebat atau siapa yang lebih banyak. Kita melihat jiran dan kita nampak rumput mereka lebih hijau, kereta lebih baru dan kerjaya lebih berprestij. Dan bukannya berasa gembira untuk mereka, kita pula berasa pedih di hati. Pandangan dunia kita yang songsang, kejayaan mereka bermakna kita tewas. Kita menganggap hidup ini sebagai zero-sum game. Jika seseorang menang, bermakna kita telah kalah. Namun, ini adalah kekeliruan yang paling mendalam. Alam semesta ini tidak terbatas dan rezeki serta nikmatnya tidak terbatas untuk semua orang. Kejayaan orang lain tidak akan merampas sedikit pun potensi kejayaan anda. Malah, iri hati sebenarnya adalah alat diagnosis yang sangat penting. Ia umpama jarum kompas yang menunjuk tepat ke arah keinginan kita yang tidak terpuaskan dan potensi yang belum direalisasikan. Kita cemburu bukan pada individu itu, tetapi pada apa yang mereka miliki atau apa yang mereka wakili. Jika anda cemburu dengan keberanian seseorang, itu bermakna keberanian anda sendiri sedang mendesak untuk dilepaskan. Jika anda cemburu dengan kebebasan seseorang untuk melancong, itu bermakna jiwa anda meronta-ronta mahukan pengembaraan. Hati hanyalah bisikan jiwa anda yang tersimpang, yang berkata, "Hei, saya juga mahu begitu. Saya juga mampu untuk mencapainya." Seruan untuk bertindak ini, kita mengarahkan tenaga kita untuk mengutuk orang lain dan
meratapi nasib diri sendiri. Kita membazirkan daya hidup yang berharga bukan untuk membina kebun yang indah milik kita sendiri, tetapi kita sibuk mengintai di sebalik pagar sambil sakit hati melihat bunga mawar jiran lebih cantik. Bayangkan sahaja orang yang melihat ke dalam cermin yang herod. Dia melihat orang lain kelihatan besar dan hebat, manakala dirinya pula kelihatan kecil dan tidak bernilai. Jadi, bagaimana sebenarnya kita boleh menukar racun perasaan iri hati ini menjadi penawar? Proses alkimia untuk mentransformasikan rasa iri ini bermula dengan kejujuran mutlak terhadap diri sendiri. Kita harus mengakui, ya, saya cemburu, akui sahaja, tanpa perlu menghakimi. Lihat ia sebagai satu fakta. Kemudian, ajukan soalan utama kepada diri sendiri. Apa sebenarnya yang saya irikan? Keinginan terpendam saya yang manakah sedang ditonjolkan oleh individu ini? Ini adalah kunci untuk mengalihkan fokus dari objek iri hati itu. Kembali kepada diri anda dan keperluan peribadi anda. Apabila anda benar-benar faham apa yang anda inginkan, rasa iri hati akan hilang kuasanya ke atas diri anda. Ia tidak lagi menjadi perasaan yang menyakitkan, sebaliknya berubah menjadi pelan tindakan yang jelas. Anda mula berfikir bukan lagi, kenapa dia ada dan saya tiada, tetapi apa yang boleh saya lakukan untuk mendapatkan apa yang didambakan oleh jiwa saya. Tenaga kemusnahan bertukar menjadi tenaga pembinaan. Langkah seterusnya ialah menggantikan perbandingan dengan inspirasi. Daripada melihat individu yang berjaya sebagai pesaing, lihatlah mereka sebagai seorang guru atau perintis. Kejayaan mereka membuktikan bahawa apa yang anda inginkan pada dasarnya boleh dicapai. Mereka telah merintis jalan itu dan anda boleh belajar daripada pengalaman mereka. Tumpang gembira untuk mereka dengan ikhlas. Pada tahap getaran, ini adalah tindakan yang sangat berkuasa. Apabila anda menghantar tenaga kegembiraan dan keberkatan kepada orang lain, anda sedang menyesuaikan diri anda ke frekuensi getaran yang sama. Anda seolah-olah memberitahu alam semesta, saya sukakan tenaga kejayaan ini. Saya mahu lebih banyak daripadanya dalam hidup saya. Dan alam semesta akan membalas hasrat anda. Kemuncak transformasi iri hati adalah kesedaran tentang keunikan diri anda. Anda perlu sedar bahawa anda mempunyai laluan anda yang tersendiri, bakat dan kurniaan yang tiada tolok bandingnya. Membandingkan jalan hidup anda dengan orang lain adalah tidak masuk akal, sama seperti membandingkan pokok ipal dengan pokok ok. Setiap pokok cantik dengan caranya sendiri dan akan mengeluarkan buahnya pada masa yang sesuai. Apabila anda menumpukan perhatian kepada pembangunan potensi diri anda tidak akan mempunyai masa atau tenaga lagi untuk berasa iri hati terhadap orang lain. Mari kita sentuh tentang dosa kerakusan. Sekali imbas, ini nampak seperti dosa yang paling ringkas dan mudah difahami, hanya berlebihan dalam makan dan minum. Namun, sama seperti dosa-dosa yang lain, maksud esoterik atau makna rohaninya jauh lebih mendalam dan meluas. Kerakusan ini bukan sekadar mengenai makanan. Ia adalah tentang usaha kita untuk mengisi kekosongan emosi dan rohani yang ada di dalam diri dengan sesuatu yang bersifat luaran. Makanan hanyalah cara yang paling mudah didapati dan diterima masyarakat untuk melakukannya. Apabila kita bersedih, kesunyian, berasa cemas atau kita tidak rasa disayangi dan tidak nampak tujuan hidup, tangan kita secara automatik akan mencapai peti sejuk. Makanan manis, berlemak dan sedap, ini adalah jalan pintas untuk mendapatkan rasa nikmat,
menenangkan anak kecil dalam diri kita dan meredakan kesakitan. Tetapi ia hanyalah ubat penahan sakit sementara yang tidak merawat punca penyakit. Lonjakan endorfin yang singkat, kita akan dilanda rasa bersalah, perut rasa berat dan kekosongan di dalam hati semakin membesar. Dalam dunia moden, kerakusan telah mengambil bentuk yang baharu dan lebih canggih. Kita menderita akibat kerakusan maklumat. Tak berhenti menelan berita, hantaran di media sosial dan siri TV. Kita scroll suapan media sehingga jari terasa kebas, cuba memuaskan minda kita yang sebenarnya mendambakan bukan maklumat, tetapi ketenangan dan tujuan. Kita juga mengalami kerakusan kepenggunaan, membeli belah barang yang kita tidak perlukan, dengan harapan pembelian baharu akan membawa kebahagiaan. Pada dasarnya, semua ini berpunca daripada dinamik yang sama, kelaparan. Tetapi bukan kelaparan fizikal, sebaliknya kelaparan rohani. Kita dahagakan kasih sayang, penerimaan dan hubungan dengan diri sendiri dan dunia. Dan kita cuba memuaskan kelaparan yang mendalam ini dengan pengganti ataupun tiruan. Ibarat cuba memberi makan kepada jiwa dengan sebiji burger. Pada tahap tenaga, kerakusan adalah gangguan keseimbangan antara mengambil dan mencerna atau mengasimilasi. Kita ambil daripada dunia luar, tetapi kita tidak memberi masa dan ruang untuk mengasimilasi, mengintegrasi atau mencerna apa yang telah kita terima. Akibatnya, timbullah ketidakhadaman pada tahap fizikal, mental dan emosi. Bayangkan imej seseorang yang berdiri di bawah air terjun gula-gula, berita dan barangan, cuba menyumbat semua itu ke dalam dirinya, tetapi hanya lemas dalam aliran tersebut. Transformasi ketamakan bermula dengan pembangunan kesedaran diri. Ini adalah kebolehan untuk mengambil jeda di antara dorongan dan tindakan. Apabila tangan mula mencapai sepotong kek lagi atau telefon pintar, kita mesti berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apa sebenarnya yang saya rasa sekarang? Keperluan apakah yang cuba saya penuhi melalui tindakan ini? Anda akan sedar bahawa anda bukan lapar, tetapi sebenarnya inginkan pelukan. Mungkin anda tidak mahu membaca berita, tetapi hanya takut untuk bersendirian dengan fikiran. Jeda kesedaran ini memecahkan rantaian automatik rasa tidak selesa pengambilan penggunaan daripada menyumbat perasaan anda dengan makan secara tanpa berfikir. Anda mula menghayatinya dan mencari cara yang lebih sesuai untuk memenuhi keperluan sebenar anda. Jika anda berasa sunyi, hubungi rakan. Jika anda sedih, menangislah atau pasang muzik yang selaras dengan perasaan anda. Jika anda letih, berehatlah, jangan rangsang diri dengan kopi dan gula. Ketamakan yang diubah bentuk menjadi seni kenikmatan yang disedari. Ini adalah kebolehan makan dengan perlahan, merasai setiap nuansa rasa. Ini juga kebolehan mengambil maklumat secara berdos, memilih apa yang benar-benar menyuburkan minda anda, bukan sekadar menyumbatnya. Ia adalah keupayaan untuk menikmati perkara-perkara mudah, berjalan-jalan di taman, matahari terbenam atau kesunyian. Apabila anda menemui sumber makanan di dalam diri anda, dalam hubungan anda dengan alam semula, jadi dengan kreativiti, dengan kedamaian hati anda, kebergantungan anda terhadap perangsang luaran akan melemah. Anda menyedari bahawa rasa kenyang yang sebenar datang daripada kualiti, bukan kuantiti. Coklat yang dimakan dengan penuh kesedaran dan rasa syukur boleh membawa lebih banyak kepuasan,
berbanding sebiji kek yang dihabiskan tergesa-gesa di hadapan TV. Anda belajar membezakan antara rasa lapar yang sebenar dan rasa lapar yang palsu dan memberi makanan kepada jiwa anda dengan apa yang benar-benar diperlukannya. Sekarang, mari kita bincangkan kemarahan. Ini mungkin tenaga yang paling membara dan meletup di antara 7 tenaga yang lain. Dalam masyarakat, kemarahan sering dianggap sebagai emosi negatif yang merosakkan dan mesti dipendam. Sejak kecil lagi kita sering mendengar, jangan marah, bersikaplah lebih baik atau kekal tenang. Akibatnya, jutaan manusia membawa betantan kemarahan yang terpendam dan tidak diluahkan. Seperti gunung berapi, ia sama ada meletus secara tiba-tiba dan menghancurkan segala-galanya, atau ia perlahan-lahan meracuni seseorang dari dalam, bertukar menjadi kemurungan, sikap tidak peduli dan penyakit psikosomatik. Namun, tradisi esoterik menawarkan perspektif yang sama sekali berbeza. Kemarahan bukanlah musuh. Kemarahan adalah tenaga penting yang diberikan kepada kita untuk melindungi sempadan diri, untuk menegaskan kebenaran kita, untuk bergerak maju dan mengatasi segala halangan. Ini adalah percikan ilahi yang mengatakan tidak kepada apa sahaja yang cuba memusnahkan atau menghina kita. Kemarahan yang benar ialah daya yang mendorong para nabi mengecam ketidakadilan dan para revolusioner menggulingkan diktator. Masalahnya, seperti biasa, bukan pada tenaga itu sendiri, tetapi pada penyimpangannya. Apabila kemarahan menjadi amukan yang buta dan tidak terkawal, dan apabila ia disalurkan bukan untuk menyelesaikan masalah, tetapi untuk memusnahkan orang lain, di sinilah ia bertukar menjadi dosa besar. Kemarahan yang merosakkan timbul apabila kemarahan yang sihat dan semula jadi telah lama dipendam. Bayangkan anda cuba menahan periuk yang mendidih di bawah penutup yang ketat lambat laun. Wap akan meletupkan penutup itu dan menyebabkan letusan. Begitu juga apabila kita secara sistematik mengabaikan isyarat kemarahan kita bahawa sempadan kita diceroboh atau keperluan kita tidak dipenuhi, tenaga itu akan terkumpul. Pada satu ketika ia akan meletus dalam bentuk ledakan amukan yang tidak sesuai dan merosakkan. Pada dasarnya, kemarahan ialah pengawal dalaman kita yang berdiri teguh melindungi ruang pribadi, nilai dan integriti diri kita. Mengabaikannya bermakna membiarkan pintu gerbang kita terbuka kepada sebarang bentuk pencerobohan. Transformasi kemarahan adalah seni menukar bara api yang tak terkawal menjadi pancaran laser yang amat fokus. Ia bukan tentang menahan atau menyekat, tetapi mengenai pengurusan dan pengarahan tenaga yang dahsyat ini secara sedar. Langkah pertama ialah mengiktiraf kemarahan anda. Benarkan diri anda merasainya. Fahami bahawa ini adalah reaksi yang normal dan sihat terhadap situasi tertentu. Apabila anda berhenti takut akan kemarahan anda dan berhenti menghukum diri sendiri kerananya, ia tidak lagi menjadi musuh, sebaliknya bertukar menjadi sekutu. Langkah kedua pula ialah belajar meluahkannya secara sihat dan beretika. Menahan kemarahan itu berbahaya, tetapi melepaskannya pada orang lain juga bukan jalan penyelesaian. Anda perlu mencari cara untuk membebaskan tenaga ini tanpa mencederakan diri sendiri atau orang lain. Ini boleh dilakukan melalui senaman fizikal seperti larian, menumbuk punching bag atau menjerit ke bantal. Ini boleh dilakukan dengan menulis luahan hati anda di atas kertas. Yang penting, biarkan tenaga itu keluar. Jangan biarkan ia terperangkap dalam badan. Tetapi langkah yang paling penting ialah belajar mendengar mesej yang dibawa oleh kemarahan
anda. Setiap letusan kemarahan mesti dilihat sebagai isyarat. Apa yang ia cuba sampaikan kepada saya? Apakah batas saya yang telah diceroboh? Apakah keperluan saya yang tidak dipenuhi? Ketidakadilan apa yang menyebabkan saya marah? Apabila anda memahami punca kemarahan, anda boleh mengarahkan tenaganya kepada tindakan yang konstruktif. Contohnya, daripada menjerit kepada rakan sekerja yang sentiasa memuatkan kerja mereka kepada anda, anda boleh menggunakan tenaga kemarahan itu untuk bercakap dengannya secara tenang tetapi tegas dan menetapkan had yang jelas. Telah diubah suai bertukar menjadi semangat, keazaman dan kekuatan kepimpinan. Inilah tenaga yang membolehkan kita mengubah hidup dan dunia kita menjadi lebih baik. Ia adalah minyak bakar untuk mencapai matlamat. Apabila anda marah tentang kekacauan dalam hidup anda, tenaga ini boleh membantu anda akhirnya menyusun semula kehidupan itu. Apabila anda marah terhadap ketidakadilan sosial, tenaga ini boleh memberi inspirasi kepada anda untuk memulakan projek amal. Daripada membakar jambatan, anda belajar menggunakan api ini untuk menerangi jalan anda. Dan kini kita tiba di dosa terakhir, yang ketujuh. Dosa ini mungkin yang paling licik dan paling sukar difahami. Ia dikenali sebagai putus asa atau kemalasan. Dalam tradisi Latin, ia dipanggil acedia, dan perkataan ini jauh lebih tepat menghuraikan intipatinya berbanding istilah moden malas. Acedia bukan sekadar rasa malas fizikal atau keengganan untuk bekerja. Ia adalah keadaan rohani yang mendalam yang dirujuk oleh bapa-bapa gurun sebagai syaitan tengah hari. Ia adalah sikap apatis yang menyeluruh, kehilangan nikmat hidup dan perasaan bahawa segala-galanya di dunia ini tiada makna. Ia adalah keadaan di mana anda mempunyai segala-galanya untuk bahagia, tetapi tiada apa yang menggembirakan anda. Anda tiada kudrat, bukan setakat untuk melakukan perkara hebat, malah untuk bangun dari katil pun tak mampu. Ini adalah kesedihan eksistensial, selubung kelabu yang membaluti dunia, melucutkan segala warnanya. Berbeza dengan dosa-dosa panas lain seperti kemarahan atau nafsu, putus asa adalah pembunuh jiwa yang dingin dan senyap. Ia tidak menjerit, ia berbisik. Apa gunanya semua ini? Semuanya sia-sia. Tiada apa yang akan berubah. Baring sahaja dan jangan bergerak. Keadaan ini adalah putus hubungan yang mendalam dari sumber daya hidup. Seseorang dalam keadaan acedia hilang kaitan dengan jiwanya, dengan tujuan hidupnya. Dia lupa mengapa dia berada di sini. Dia mungkin terus menjalankan fungsi sosialnya secara mekanikal, pergi bekerja, bergaul. Tetapi di dalam, dia sudah mati. Keadaan ini sangat mirip dengan kemurungan klinikal dan selalunya kedua-duanya berjalan seiring. Dalam dunia moden, walaupun terdapat banyak hiburan dan peluang, wabak keputusasaan dan kehilangan makna telah mencapai skala yang luar biasa. Kita hidup dalam era keletihan terhadap kewujudan. Mengapa ini berlaku? Salah satu sebabnya adalah terpisah dari alam semula. Jadi, dari kitaran kehidupan yang sebenar, dari tubuh kita sendiri, kita hidup dalam dunia maya, dalam dunia matlamat abstrak dan rangsangan buatan, dan jiwa kita, bahagian semula jadi, kehaiwanan kita, layu kerananya. Bayangkan imej sebatang pokok yang kering di tengah padang pasir. Ia mempunyai akar dan dahan, tetapi tiada kehidupan di dalamnya kerana ia terputus dari air. Jadi,
Bagaimana kita boleh keluar daripada keadaan kemurungan yang melumpuhkan ini? Bagaimana untuk mendapatkan semula nikmat dan kegembiraan hidup? Transformasi rasa lesu atau acedaya adalah jalan untuk kembali kepada diri kita yang sebenar, kepada sifat semula, jadi kita yang tulen. Dan perjalanan ini tidak bermula dengan pencapaian besar, tetapi dengan langkah-langkah kecil yang sangat konkret. Apabila anda berada dalam keadaan lesu, menetapkan matlamat global hanyalah cara yang pasti untuk tenggelam lebih dalam kepada rasa putus asa. Matlamat utama adalah untuk mengembalikan tenaga kepada badan dan membawa diri anda kembali ke dalam momen sekarang dan di sini. Lakukan aktiviti fizikal yang mudah, berjalan-jalan di udara segar, senaman ringan atau mandi air panas dan sejuk kontra. Anda perlu benar-benar menggoyahkan badan anda, memaksa tenaga untuk mengalir semula. Langkah seterusnya adalah mencari sumber kegembiraan atau minat sekecil manapun. Anda tidak perlu mencari makna seluruh hidup anda dengan serta-merta. Cari sesuatu yang boleh menggembirakan anda sekarang, pada saat ini. Mungkin secawan teh yang wangi, muzik yang menenangkan, atau bermain dengan haiwan peliharaan. Tujuannya adalah untuk merobek selimut kelabu apati, walaupun seketika mencipta pulau cahaya yang kecil. Penting juga untuk mengkehadkan aliran maklumat dan komunikasi yang tidak bermakna, kerana ia hanya memburukkan lagi rasa murung. Sebaliknya, carilah perkara yang menyuburkan jiwa, buku yang bermanfaat, berinteraksi dengan individu yang sejiwa, atau menikmati keindahan alam semula jadi. Rasa lesu yang ditransmutasi akan berubah menjadi kebijaksanaan dan ketenangan yang mendalam. Sebenarnya, keadaan acedia ini adalah jeda yang diperlukan, malam gelap jiwa yang mesti dilalui untuk menilai semula kehidupan dan mencari makna baru yang lebih mendalam. Ini seperti musim sejuk yang pasti diikuti oleh musim bunga. Apabila seseorang keluar dari keadaan ini, dia akan muncul dengan diri yang diperbaharui. Dia mula menghargai kegembiraan kecil yang diabaikan sebelum ini. Dia menemui panggilan hidupnya yang sebenar, bukan dalam matlamat yang dipaksakan oleh masyarakat, tetapi dalam perkara yang benar-benar beresonansi di dalam hatinya. Tenaga yang pegun bertukar menjadi pergerakan yang tenang, yakin dan bermakna di sepanjang laluannya sendiri. Setelah kita meneliti setiap dosa secara terperinci, mari kita melonjak ke aras pemahaman yang lebih tinggi dan meninjau keseluruhan sistem ini. Apakah rahsia mendalam yang cuba dibukakan kepada kita? Hikmah esoterik mengajarkan bahawa 7 dosa maut sebenarnya adalah gambaran 7 peringkat penyelewengan hubungan kita dengan sumber ilahi. Ia adalah peta yang menunjukkan bagaimana jiwa kita, energi murni kita, boleh terperangkap dan tersesat dalam labirin dunia material dan cengkaman ego. Kesombongan, pride, adalah tindakan pemisahan yang paling awal saat kita melupakan kesatuan kita dengan Yang Maha Esa. Inilah akar kepada semua masalah lain. Dari rasa terpisah dan kesendirian, inilah ketakutan mula lahir. Dan dari ketakutan seperti benih beracun, semua dosa yang lain mula bercambah. Ketamakan, greed, adalah ketakutan akan kekurangan. Rasa bimbang bahawa kita tidak akan mendapat apa yang kita perlukan dalam dunia yang seolah-olah memusuhi ini. Hawa nafsu, lust dan kerakusan, gluttony pula adalah ketakutan akan kekosongan dalaman, cubaan untuk meredam kekosongan itu dengan kenikmatan luaran. Kedengkian atau iri hati, envy, adalah ketakutan akan ketidakpentingan diri yang dipancarkan kepada kejayaan
orang lain. Kemarahan, anger, adalah ketakutan untuk dimusnahkan. Ia adalah tindak balas terhadap pelanggaran batas-batas yang kita bina untuk melindungi diri dari dunia luar. Manakala keputusasaan, sloth, despair adalah titik penamat. Ia adalah keletihan setelah melalui semua perjuangan ini, rasa putus asa dan penyerahan diri di hadapan kekosongan atau ketiadaan makna yang dirasakan. Sistem ini sebenarnya tidak banyak menghuraikan tentang pelanggaran moral, tetapi lebih kepada ketidakseimbangan tenaga. Setiap dosa sepadan dengan pusat tenaga atau cakra tertentu dalam tubuh manusia. Sebagai contoh, hawa nafsu dan kerakusan berkaitan dengan cakra-cakra bawah yang mengurus kelangsungan hidup dan keseronokan. Kemarahan pula berkait rapat dengan pusat kehendak di plexus solaris atau pusat suria. Kedengkian dan keputusasaan pula menutup pusat jantung heart chakra kerana rasa sakit. Sementara kesombongan berkait dengan cakra atas yang terputus dari bumi dan kehilangan hubungan dengan hati. Oleh itu, bekerja dengan energi-energi ini bukanlah sekadar latihan mental semata-mata, tetapi merupakan amalan rohani, fizikal dan tenaga yang amat mendalam. Kita lihat bagaimana sistem purba ini dengan tepatnya menggambarkan masalah yang dihadapi oleh manusia moden. Masyarakat pengguna kita pada dasarnya dibina atas pemumpukan dan eksploitasi 7 dosa ini. Iklan sentiasa menyeru kepada kesombongan kita. Beli ini dan anda akan lebih baik daripada orang lain. Ia mencetuskan ketamakan kita dengan mencipta ilusi keperluan yang tiada berkesudahan. Ia mengeksploitasi nafsu kita, menggunakan imej yang diseksualisasikan untuk menjual apa sahaja, daripada kereta hingga minuman berkarbonat. Media sosial pula adalah kilang gergasi yang menghasilkan iri hati. Kita menatal gambar kehidupan orang lain yang nampak sempurna dan berasa kurang sempurna. Industri makanan segera dan hiburan berkembang pesat kerana kerakusan. Kita menawarkan cara mudah dan pantas untuk meredakan kekosongan dalaman. Media massa sentiasa menyemarakkan kemarahan kita, memisahkan manusia kepada golongan kita dan mereka, lantas mewujudkan suasana pemusuhan. Hasil daripada semua ini ialah keputusasaan secara besar-besaran, satu wabak kemurungan, keletihan melampau dan kehilangan makna yang kita lihat hari ini. Jadi, kita diprovokasi untuk melakukan dosa-dosa ini dan kemudian kita dihukum dan disalahkan atas dosa yang sama. Ini adalah mekanisme yang sangat mudah untuk memanipulasi dan mengawal. Namun, apabila anda memahami sifat sebenar tenaga-tenaga ini, anda akan keluar dari cengkaman sistem ini. Anda tidak lagi menjadi boneka yang tali-talinya ditarik oleh ahli pemasaran dan ahli politik. Anda mula melihat di mana dan bagaimana mereka cuba menarik anda melalui kesombongan, ketamakan atau iri hati anda. Anda kemudian boleh membuat pilihan yang sedar untuk tidak termakan dengan provokasi ini. Makna esoterik 7 dosa ini bukan sekadar maklumat yang menarik. Ia adalah alat untuk mencapai kebebasan dalaman dan kedaulatan dalam dunia moden. Ia adalah peta yang membantu anda untuk tidak tersesat dalam rimba budaya masa dan mengekalkan hubungan dengan jiwa anda. Yang utama yang penting untuk kita fahami ialah ketujuh-tujuh tenaga ini tidaklah buruk pada dasarnya. Dalam bentuknya yang murni dan tidak tercemar, ia sangat diperlukan untuk menjalani kehidupan yang penuh. Mari kita lihat sisi cerah mereka. Keangkuhan yang diubah swai, pride,
bertukar menjadi harga diri, penghormatan diri dan kesedaran akan nilai ilahi diri sendiri. Ini bukan sifat angkuh, tetapi keyakinan diri yang tenang dan tidak memerlukan pengesahan luaran. Yang ditransformasikan, avarice berubah menjadi cita-cita, ambisi, semangat untuk berkembang dan mencipta kelimpahan, bukan sahaja untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Inilah tenaga pencapaian yang memacu kemajuan. Nafsu yang diubah swai, lust, menjadi tenaga kreatif dan seksual yang suci. Ia membolehkan kita mencipta kehidupan baharu, projek baharu, karya seni dan perhubungan yang mendalam serta penuh kasih sayang. Iri hati yang ditransformasikan, envy, bertukar menjadi inspirasi dan persaingan sihat yang memotivasikan kita untuk menjadi versi terbaik diri kita. Kerakusan yang diubah swai, gluttony, menjadi seni menikmati hidangan gourmet, iaitu keupayaan untuk menikmati kehidupan dalam semua aspeknya, menghargai kualiti daripada kuantiti. Kemarahan yang ditransformasikan, wrath, menjadi kegairahan, passion, ketegasan dan keupayaan untuk mempertahankan kebenaran serta melindungi yang lemah. Inilah tenaga pahlawan cahaya. Dan kefuturan yang diubah swai, sloth, despair, menjadi kebijaksanaan, kontemplasi, keupayaan untuk introspeksi mendalam, serta kemahiran mencari kedamaian dan makna dalam kesunyian. Jelas sekali, setiap dosa maut sebenarnya hanyalah sisi gelap bagi salah satu kekuatan ilahi kita. Tugas kita bukanlah untuk memotong dan membuang bayangan ini, tetapi untuk menyinari mereka dengan cahaya, kesedaran dan mengintegrasikan kekuatan mereka ke dalam diri kita. Berjuang melawan diri sendiri hanyalah jalan yang buntu. Jalan menuju keutuhan terletak pada penerimaan dan transformasi semua aspek diri kita, termasuk yang selama ini kita anggap buruk. Persoalannya, bagaimana transformasi ini benar-benar berlaku dalam kehidupan seharian? Terdapat pelbagai kaedah dan teknik, bermula dari psikoterapi hinggalah amalan spiritual. Namun, asas bagi kesemua kaedah ini adalah satu prinsip yang sama, pemerhatian tanpa menghukum. Apabila kita dihambat rasa iri hati, kemarahan atau kekecewaan, tindak balas pertama yang sering berlaku adalah sama ada kita menekan perasaan itu atau kita terus hanyut dan bertindak mengikut dorongan emosi tersebut. Kedua-dua jalan ini akan membawa kita ke jalan buntu. Jalan alkimia atau jalan transformasi ialah menjadi pemerhati kepada keadaan diri kita sendiri. Anda seolah-olah mengambil sedikit jarak dan berkata, "Oh, menariknya. Tenaga kemarahan sedang melonjak dalam diri saya. Bagaimana rasanya pada fizikal saya? Di bahagian mana saya merasai denyutan ini? Apakah jenis fikiran yang muncul disebabkan olehnya?" Anda tidak menghukum diri kerana rasa marah itu dan anda juga tidak tergesa-gesa untuk melepaskannya kepada orang lain. Sebaliknya, anda hanya mengkaji emosi itu dengan penuh rasa ingin tahu, persis seperti seorang saintis yang sedang meneliti fenomena alam semula jadi. Pada saat inilah keajaiban akan berlaku, apabila anda memerhatikan emosi tanpa terjerumus ke dalamnya. Ia mula hilang cengkamannya terhadap anda. Anda bukan lagi emosi itu. Anda kini adalah pihak yang memerhatikannya. Dan dalam ruang antara diri anda dan emosi itu, terbitlah kebebasan untuk memilih. Anda bebas memutuskan apa yang ingin dilakukan dengan tenaga yang baru muncul itu, sama ada menyalurkannya ke arah yang lebih membina seperti yang kita bincangkan tadi, atau hanya membiarkannya hilang dan reda seperti awan yang ditiup angin. Kemahiran pemerhatian
Yang sedar ini adalah kunci utama kepada semua kerja batin. Ia boleh diasah melalui meditasi, penulisan jurnal dan amalan kesedaran penuh. Ia ibarat kita melatih otot. Pada awalnya memang sukar. Minda kita sering tergelincir kembali kepada tindak balas yang biasa. Tetapi melalui latihan berterusan, anda akan menjadi semakin mahir mengendalikan dunia dalaman anda. Anda tidak lagi menjadi kapal tanpa kemudi yang dihanyutkan oleh gelombang emosi yang tidak menentu. Sebaliknya, anda menjadi seorang nakhoda yang memandu kapalnya dengan penuh keyakinan menuju sasaran, menggunakan kekuatan angin dan ombak demi manfaat diri sendiri. Kita sentuh satu lagi aspek penting. Selalunya, ketujuh-tujuh dosa utama ini saling berjalin, membentuk simpul yang rumit dalam jiwa kita. Contohnya, kesombongan boleh melahirkan dengki. Aku hebat begini ni, mengapa dia ada benda yang tiada pada aku? Dengki pula boleh mencetuskan kemarahan terhadap individu yang dicemburui itu. Untuk meredakan perasaan yang tidak menyenangkan ini, seseorang mungkin beralih kepada gelojoh atau nafsu. Dan apabila ini pun tidak membantu, keputusasaan dan kelesuan jiwa akan menjengah. Ini adalah lingkaran ganas yang kelihatan tiada jalan keluar. Untuk meleraikan kusut masai ini, kita perlu menarik benang utama, iaitu kesombongan. Selagi seseorang itu terperangkap dalam ilusi keistimewaan dan keterasingan diri, dia pasti akan menderita. Sebab itu, semua tradisi kerohanian sangat menekankan tentang kerendahan hati. Tetapi, penting untuk kita faham dengan betul apa itu kerendahan hati. Ia bukan bermaksud menghina diri sendiri atau merendahkan martabat kita. Kerendahan hati yang sebenar ialah berada seiringan dengan dunia atau prabivani miromo. Ia adalah kesedaran tentang tempat kita yang sebenar dalam alam semesta. Ini adalah pemahaman bahawa kita tidak lebih baik atau lebih teruk daripada orang lain. Kita cuma sebahagian daripada mozaik yang besar dan indah. Apabila anda mencapai tahap ini, kesombongan tiada ruang lagi untuk mencengkam. Anda berhenti membanding dan bersaing. Anda mula bekerjasama dan berasa gembira dengan kejayaan orang lain seolah-olah ia kejayaan anda sendiri. Kerana anda sedar, kita semua berada dalam kapal yang sama. Dari keadaan inilah lahirnya cinta dan belas kasihan yang sejati. Bermula dengan diri sendiri, termasuk semua kekurangan yang ada dan kemudiannya meluas ke seluruh dunia. Cinta inilah merupakan eliksir penyembuhan utama yang mampu melarutkan semua racun dosa-dosa utama itu. Ia mengisi kekosongan dalaman yang kita cuba tutup dengan terdesak menggunakan perkara tiruan. Apabila anda dipenuhi cinta, anda tidak memerlukan pengesahan luaran. Selamat tinggal kesombongan. Anda tidak takut kekurangan. Selamat tinggal ketamakan. Anda tidak mencari kelupaan dalam kenikmatan sementara. Selamat tinggal nafsu dan gelojoh. Dan begitulah seterusnya. Sebagai penutup kepada penerokaan mendalam kita ini, penting untuk ditekankan bahawa perjalanan transformasi ini bukanlah larian pecut, tetapi maraton. Ini adalah usaha sepanjang hayat. Janganlah kita mengharapkan bahawa setelah menonton satu video sahaja, kita akan terus bebas daripada kemarahan, hasad, dengki atau rasa putus asa buat selama-lamanya. Tenaga-tenaga ini adalah sebahagian daripada fitrah manusia kita. Mereka akan datang berulang kali. Tetapi bezanya ialah bagaimana anda bertindak balas terhadapnya. Daripada menganggapnya sebagai musuh atau kelemahan yang memalukan, anda akan mula melihatnya sebagai guru anda.
setiap lonjakan emosi negatif atau apa yang dianggap sebagai dosa. Ini adalah peluang untuk anda mempelajari sesuatu yang baharu tentang diri sendiri. Ia adalah isyarat yang menerangi kawasan jiwa anda yang memerlukan penyembuhan dan perhatian. Ia adalah jemputan untuk berkembang. Secara beransur-ansur, selangkah demi selangkah, anda akan belajar bukan sahaja menguruskan tenaga-tenaga ini, tetapi juga menghargainya. Anda akan sedar bahawa inilah yang menjadikan anda seorang yang hidup, bersemangat dan serba boleh. Tanpa bayangan, tidak akan ada cahaya. Tanpa tenaga yang rendah, tidak akan ada tenaga yang tinggi. Seorang ahli alkimia tidak membuang timah hitam, dia mengubahnya menjadi emas. Begitu juga tugas anda bukanlah untuk menghapuskan dosa atau kekurangan anda, tetapi untuk mentransmutasikannya menjadi kebajikan anda yang terhebat. Laluan ini menuntut keberanian, kejujuran dan belas kasihan terhadap diri sendiri. Akan ada kegagalan, akan ada saat-saat putus asa. Itu perkara biasa. Yang penting, jangan berhenti. Terus memerhati, terus belajar, terus membawa diri anda kembali ke hati anda. Dan ingatlah, anda tidak bersendirian dalam perjalanan ini. Setiap manusia di bumi melalui perjuangan dan transformasi yang sama. Dengan memahami hakikat ini, kita boleh melihat antara satu sama lain bukan dengan penghakiman, tetapi dengan rasa simpati dan hormat yang mendalam. Jadi, mari kita rumuskan perjalanan kita ini. Kita telah sama-sama sedar bahawa 7 dosa utama bukanlah hukuman mati mahupun alasan untuk kita diselubungi rasa bersalah yang berkekalan. Sebaliknya, ia adalah tenaga ilahi yang terdistorsi, yang merupakan sebahagian yang tidak terpisah daripada sifat semula. Jadi kita sebagai manusia, ini adalah satu pendedahan yang mengejutkan. Apa yang selama berabad-abad dianggap sebagai kejahatan sebenarnya adalah peta menuju khazanah tersembunyi dalam diri kita. Keangkuhan menyembunyikan harga diri. Ketamakan adalah dorongan mencapai kemakmuran. Nafsu syahwat menyimpan daya cipta. Iri hati adalah ilham. Kerakusan adalah kemampuan menikmati kehidupan. Kemarahan adalah kegairahan dan keazaman. Manakala kelesuan pula adalah jalan menuju kebijaksanaan yang mendalam. Rahsia utama yang tersembunyi dari kita ialah kita tidak perlu melawan tenaga-tenaga ini. Kita hanya perlu memahami, menerima dan mengubahnya melalui cahaya kesedaran. Berhenti menjadi hamba kepada tenaga tersebut dan sebaliknya, jadilah tuan yang bijak mengendalikannya. Inilah sebenarnya jalan pembangunan rohani yang sejati. Bukan lari daripada bayangan diri kita, tetapi mengintegrasikannya. Terima kasih kerana sudi menghabiskan perjalanan ini bersama saya. Jika video ini bermanfaat dan telah membuatkan anda berfikir, sila tekan butang suka dan langgan saluran ini agar anda tidak terlepas penerokaan baharu misteri jiwa manusia. Dan kini, soalan utama yang ingin saya ajukan kepada anda. Ingat kembali jawapan anda pada awal video tadi. Adakah pandangan anda berubah sekarang? Dan manakah antara dosa-dosa ini yang anda rasa paling mencabar, namun pada masa yang sama paling berharga sebagai sumber kekuatan peribadi? Kongsikan pendapat dan cerita anda di ruangan komen. Mari kita cipta ruang untuk perbincangan yang jujur dan mendalam.